了这一手打风了。Trip yang tiba-tiba plan dengan budak-budak ni, kita nak pergi Suzo. Okay, perjalanan hari ni kita nak naik bas ke Suzo. Tempat-tempat ni 1 hour kena pergi lagi. So kalau punya gambar tu mungkin korang nak. Kita kena scan dulu sebelum masuk dan check bag. Dalam perjalanan bas kita ambil dalam masa 2 jam lah, 2 jam suku. So kita ke mana Syami? Okay, kita akan pergi Taman Tasik Perdana. Oh, ada juga Taman Tasik Perdana dekat Suzo ni. Kita ke sini nak tengok apa yang ada pada waktu malam. Kita ambil basikal. Ni malam dia, taman dia memang cerah, ada lampu banyak. Kita makan cuan-cuan dekat Suzo dengan budak-budak ni. So malam ni tempat ni dah tutup dah lampu. So kita skip aktiviti malam ni, kita pergi esok pula punya aktiviti. So pagi ni kita nak pergi admin Humble Garden, tempat Syami. Kita dah sampai admin Humble ni. Tengok dia ada banyak beca-beca juga cakap Melaka. Kita tengok. Ramai orang kat sini guys. Dia betul lah, kita ada cuti 3 hari, Sabtu, Ahad, Isnin. Sebab tu ramai lah. Shengbing seat. Ada seat kat sini ke? Oh, kita nak naik boat, kita nak try. Harga dia 40 yuan. Jom. Okay, so kita dah beli tiket. Let's go guys. Siap. Dah naik boat. Tapi satu saya nak tanya, boat dekat Melaka dah naik? Dah. Oh, okey. Haris dekat Suzo dia dah naik, boat dekat Melaka dia tak naik lagi.
Ayo. Kita nak naik beca pula. Naik beca harga dia 10 yuan. Jom kita naik beca. Datang dengan family best ni kan. Beca ni beca kayu. Punya beca ni pun pakai elektrik. Have fun dia. Oh, tengok ni apa guys. Mochi. Mochi. Ampau. 这个油餐要不要做啊？